So hari ni aku tak turun seorang. Pergi lagi tu ada 3 orang, 4 orang kat atas tu. Okay, assalamualaikum guys. Hari ni aku nak bawa korang ke salah satu spot pegging di Pulau Pangkor. Okay, yang kita panggil spot tokong spot tokong ataupun spot duyung. Okay, tokong di Jingkong. Okay, dapat siapa sebab dipanggil spot duyung Korang selalu panggil duyung Okay, tu dia. Nampak duyung siku. Sebab tu kita panggil spot duyung. Spot duyung, spot tokong, tempat yang sama lah untuk lepak ni. Okay, so hari ni kita try cari strike gorgon. Okay, kalau apa ni ada rezeki kita kasar gorgon petang ni. Okay, air cantik tu. Air cantik, cuma berangi sikit. Okay, so apa-apa nanti kita review. Untuk setup hari ni aku gunakan rod daripada Asuka Pegging Competition 832 PE04 hingga 1.2. Okay, dengan reel daripada Team Seahawk Fishing, Team Seahawk Mistral SW size 1000. Alright, tali gachiri 10 LB, rod egging kostum. Alright, jom kita luncur. Sas. So hari ni aku tak turun seorang, aku turun dengan geng egging Pangkor. Abang Mael anak ada Izani. Aku nampak ada Boy tadi. Dan petang mungkin seorang lagi geng kita join. Panas sikit petang ni. Jadi tak apa, kita try. Panas-panas ni kadang-kadang ni makan. Tengok view cantik. Okey, ni laluan masuk ke spot pegging. Okey, kau masuk straight terus naik ke batu tu. Boleh naik ke atas lagi. Okey, batu yang pertama kita jumpa dengan Irfan. Tu dia, tengok. Lama tak jumpa. Ada belum ni? Kecil. Dapat seekor tapi kecil je. Okey geng, Asuka Egging Competition user sama. Sama tau. Tengok. Wah, cantik. Tu lah, tak macam semalam awak. Saya dapat kan dekat tengah ni dengan 2 ekor. Pergi lagi tu ada 3 orang, 4 orang kat atas tu. Tengok. Batu-batu habis berdakwat. Batu-batu habis berdakwat lah. Biasalah musim sotong kan. Musim sotong Pangkor bulan 9, 12, 1, 2 datang lah kalau nak try sotong Pangkor. Kita cari target sotong gorgon saiz kilo ke atas kan. Bila musim ni dia main tepi lah. Bila musim ni sotong gorgon masuk tepi. Tepi-tepi batu lah. Tepi-tepi batu lah. Dia makan tepi batu lah. Orang kadang-kadang tak payah baling jauh pun kan. Kalau dia ada kat tepi, dia ambil. Walaupun korang baling jauh, tarik dia ke tepi kan, dia selalunya baru kat tepi baru dia ambil. Kalau dia makan jauh lah. Tapi kalau kena saiz-saiz kilo tu, sekali dia ambil candat, rasa macam melekat. Macam melekat karang. Dia punya menekan. So kita try first cast petang ni. Berangin.
Strike. Orang jauh sana strike lah. Strike ke? Macam strike. Strike lah. Hei. Tu dia. Gorgon tu. Gorgon. Sotong gorgon dah masuk lah. Tengok. Tengah-tengah panas atas batu sana. Okey, mantap guys. Luri baru 2 kali balik. Tu try tengok. Naik atas sikit. Air pasang. Tapi air ni dah beralih surut dah. Korang hati-hati lah. Pakai kasut yang cantik, anti-slip, kasut yang ada grip. Pastikan safety first. Mantap. Assalamualaikum. Tu dia bapuk sotong gila. Sudah. Tadi strike. Tengok bapuk. Gila besar. 1 kilo ni. Ikan ni apa main? Sipu Oman. Sipu Oman tak ada. Itu Aboy. Oman tak main lagi. Okey, kita berada di pantai Teluk Nipah. Yesha. Dalam kita duk main nagging ni, penyu pun masuk. Penyu pula lah. Allah. Lagi awal. Okay guys, sini pot dalam sikit. Tapi dalam-dalam korang jaga-jaga lah. Nak letak AG candat sangat dekat dasar ni, agak-agak je lah, pasal batu karang tinggi dari sini. Sini kerap cukai tu. Pakai lah yang masyita ke apa ke, kalau dia nak sangkut, cukai. Ada rezeki dapat balik. Kalau tak, terkubur, pergi tak kembali. Okey, setting drag dia jangan ketat sangat, jangan longgar sangat. Macam tu lah, tarik. Macam tu lah. Okey, petang ni air beralih pasang. Air dah nak pasang penuh ni. Waktu yang sesuai untuk egging pangku ni, air surut, jalan pasang. Air pasang, jalan surut. Ada waktu-waktu pertengahan pasang surut tu. Yang tu dia punya strike. Tak kira malam ke, pagi ke, petang ke, ambil air yang sama. Beralih pasang, beralih surut. Kalau surut habis, dia tak makan. Pasang penuh pun dia tak makan selalunya. Bila air tak beralih tu, okey. Strike gorgon tu. Izani Ana Bomael. Izani Angler. Rasanya 1 kilo lebih tu. Sekor tu.
Padu-padu mantap. Dia hambat tepi tu. Hambat. Ganju. Dia hambat. Ini buka macam mana? Tadi atas mana? Jaga tangan. Oh. Dah hambat. Okey. Sipu. Alhamdulillah. Yosha. Aduh. Tengok saiz. Gila bapak. Mantap sipu. Dua ekor. Dua ekor boleh. Tiba-tiba dia makan kat tepi. Oh, Makan tepi dia hambat standard. kandak dah sampai tepi ni. Diikut. Drop. Zap. Yosha. Apa? Penyu. Penyu malam ni. Aduh. Ada timbul. Ha tu dia. Dia timbul main depan ni pula dah. Tak ada apa sana kan. Dia main belah sana. Dia sampai sini. Penyu. Dia tahu sana tak ada totong ada main sini. Dia main belah sini. Tekan. Gorgon. Tak ada kawan. Tenang you. Jangan satu. Wah. Thank you. Mandi. Nak cakap belakang dia. Cakap depan dia. Padu. Wow, mandi. Bagus dah mau mancing sotong. Ni depa dah dapat, kita belum pergi apa cerita Padu guys, sotong petang ni. Mantap. Yang ini wajib. Macam ni lah kalau mancing sotong. Yosha. Bersembuk dah Wan. Mantap sipu. Okey, dah dekat pukul 7. 3 ekor naik. Boy seko, Abang Mak sekor, Izani sekor, aku kumpul lagi guys.
Tak apa, kita cari lagi. Sementara nak tunggu sunset. Harap-harap ada lah. 3 ekor. Semua gorgon. Mantap. Okay guys, egging sambil layan sunset. Masih mencari lagi. Tak jumpa lagi. Tu lah, matahari dah jatuh. Kita pun dah sampai penghujung lah. InsyaAllah musim tengah ada lagi. Nanti kita layan lagi sekali lah. Kita cari gorgon-gorgon. Mana nak tahu kan, mana nak tahu kok ada lagi strike. Dia ada tapi makan jarang. Naik seko senyap. Lepas tu dia naik seko lagi senyap. Dia kebanyakannya tak berkawan lah. Low ranger. Dia selalu musim ni kalau kena seko, kalau tak couple dia ikut, satu grup ikut. Kadang-kadang 3 ekor, 4 ekor sekali ikut je sampai tepi. Yang tu kalau ada 2-3 orang cantik lah. Kalau seorang-seorang kalut, lang kabut. Okay. Matahari dah tenggelam di ufuk barat. Nampak kat kejauhan tu bot-bot nelayan ikan bilis. Bot ikan bilis. Tengok sampai matahari hilang dari pandangan. Dia sunset ni kalau korang nak tengok dekat pantai Teluk Nipah, Pasir Bogak, Teluk Ketapang. Tapi Teluk Ketapang sekarang ni dah buat tempat konservasi penyu. Tapi boleh je masuk. Kalau korang nak tengok anak-anak penyu kan, penjagaan anak-anak penyu ni sebelum dilepaskan, boleh lah masuk sambil-sambil nak tengok sunset. Kalau cuaca cantik kan. Sikit lagi tu. Sikit lagi matahari tu dah nak hilang lah. Bot-bot nelayan ikan bilis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biji kat depan tu. Sikit lagi dan tenggelam sepenuhnya matahari. Okey, so kita pun dah nak penghujung trip ni. Maknanya kumpau lagi lah. Kumpau lagi. Pagi tadi pergi pun tak ada. Bukan tak ada, ada lah, dapat seko 2 jari. 2 jari cari gorgon tak dapat-dapat. Tak jumpa-jumpa gorgon mana pergi tak air pagi. Try masuk petang. Alhamdulillah ada 3 ekor. Seorang seko. Tapi saiz padu. Itulah dia. Kalau musim sotong pangkur ni, korang egging lembis je. Ada rezeki gorgon lah. Okay, last cast of the day.
Jom balik. Hello. Hi. Idzie na kolację. Te dwie sadełka do